Kenapa semua benda ni wujud Udara, air, batu, tapi semuanya tak sama. Itu dipanggil sebagai jirim atom. Ia mempunyai jisim dan mempunyai ruang. Tapi kenapa sifatnya tak sama? Jirim terdiri pada pepejal, cecair dan gas. Dalam jirim ada sesuatu yang kita kenali sebagai atom. Untuk pepejal, atomnya susun secara rapat. Untuk cecair, atomnya susun secara rapat tetapi masih boleh berubah bentuk. Untuk gas, atomnya bergerak secara rawak dan tak tersusun secara rapat. Ya Ilham. Cikgu, dalam atom tu ada apa? Bagus soalan tu Adham. Ini adalah struktur dalam atom. Jadi atom terdiri pada nukleus dan juga petala. Dekat nukleus ni ada proton dan juga neutron. Dan dekat petala ni ada yang kita kenali sebagai elektron. Proton ni dia bercas positif, elektron ni dia bercas negatif dan neutron ni dia bercas neutral. Maknanya semua ni bukan kebetulan dah cikgu. Ya, ini bukti kebesaran Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2. Allah SWT menyatakan bahawa Allah SWT telah menciptakan setiap sesuatu dengan ukuran yang tersendiri. Terima kasih cikgu. Subhanallah, aku belajar sains bukan sekadar fakta, tetapi jalan untuk mengenal Allah.